7 fakta ringkas tentang Public Gold. Yang pertama, Public Gold adalah syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia dengan memiliki 17 cawangan tidak termasuk Menara Public Gold iaitu di Jalan Tun Razak membelakangi Menara Tun Razak Exchange dan juga MRT TRX. Yang kedua, Public Gold sudah beroperasi lebih daripada 17 tahun iaitu sejak tahun 2008 lagi. Yang ketiga, Public Gold sudah mendapat sijil patuh syariah daripada M&A Advisor dan ini menjadikan rekod Public Gold adalah syarikat emas pertama di dunia yang mendapat sijil patuh syariah sejak tahun 2017 dan sijil ini diaudit setiap tahun. Yang keempat, Public Gold menyediakan kemudahannya itu dipanggil sebagai akaun emas gap yang membolehkan semua lapisan masyarakat memulakan simpanan emas serendah RM100. Yang kelima, Pos Malaysia antara syarikat yang pernah menjalinkan kerjasama dengan Public Gold dan banyak lagi syarikat lain yang pernah berkolaborasi dengan Public Gold. Yang keenam, Public Gold memiliki kilang emas sendiri iaitu di Malaysia dan juga di Indonesia. Ini menjadikan Public Gold adalah syarikat pengeluar emas terbesar Malaysia dan mampu mengeluarkan banyak jumlah emas dalam sesuatu masa. Yang ketujuh, Public Gold adalah syarikat emas yang memiliki mesin gold ATM terbanyak di dunia, lebih daripada 70 buah mesin gold ATM di seluruh Malaysia. Nak mulakan simpanan dan tabungan emas dengan cara yang betul di Public Gold, klik link di bio atau PM saya sekarang. If you learn something, please comment.